Dekat new house ni lah aku nak cari perabot. Selamat datang Datin. Ya. Datin nak cari apa? Cari perabot? Ya, macam-macam nak cari sebab dah pindah rumah baru kan. Kalau masuk rumah baru, ni house lah tempat dia. Mari saya tunjuk perabot murah. Nak cari apa? Sofa, meja makan, katil. Mari masuk dalam. Datin, untuk yang bawah ni, Datin nak apa tadi? Meja makan kan? Mari sini. Harga dia baru 899. Datin tengok seramik 6 seater. Murah ni. Yang premium ada tak? Saya ni Datin. Oh, nak yang lebih baik lah. Yang baru lah kena dengan level saya sebagai Datin. Yang ni Datin marble 6 seater. Tengok kursi dia memang cantik ni. Baru 3290. Dekat atas ni sofa dia semua cantik-cantik, premium. Sofa so good lah. 3 seater punya ada tak? Datin nak 3 seater. Lembut macam ni Datin. Kalau tengok TV memang lena tau. Harga dia baru 1690 je. Apa kelebihannya sofa ni ada? Nampak? Dia push back. Tapi kalau untuk Datin yang cantik ni kan, saya rasa yang ni L shape ni, dia ada box kiri kanan dia tau. Lepas tu dia ada boleh baring macam ni. Ada stool 2 kursi dia kat tepi tu. Lepas tu yang penting sekali Datin ni, kepala ni boleh turun naik, boleh baring sama-sama. Harga dia baru Datin 1890. Sofa ni nampak lembut lah. Yang ni berapa harga? Yang ini murah Datin. Sofa ni 321. Memang murah. Harga dia pun baru 2390. Oh dek. Datin, rumah Datin ada tilam dah. Yang ni Datin. Datin tengok. Lembut tau. 12 inci ni. Queen 1490. Datin beli satu, dia bagi cuma satu, dapat dua. Dek, yang ni kira macam mana set ni? Ni Datin, set yang ni yang paling murah sekali dekat new house ni. Dia datang dengan katil ni, lepas tu dengan almari ni, lepas tu dengan meja solek ni, dengan kursi, dengan set table tu, baru 1990 je semua ni dapat. Murah tau. Lawa-lawanya, murah pula tu. Datin. Datin nak tengok apa katil ni dia. Boleh pilih colour. Ni nampak lembut macam ni. Yang ini katil dia murah je. Lembut ni Datin. Kalau kena kepala tak bengkak. Macam mana? Jadi tak beli? Jadilah ambil yang ni, sofa dengan meja makan tadi. Terbaik. Datin cantik. Memang tak dinafikan. Perabot-perabot dekat new house ni semuanya cantik-cantik dan berkualiti. Kakak dah boleh datang dah. New house dekat Rahang Seremban tu.